Ni DJ Mim, DJ Nana dan juga DJ Pus kita dekat sini. Ya. Saya di sini bersama. DJ Pus kita lah mengiringan seni warisan Zon Utara 2025. Julung kali kita mendapat tempat di peringkat global, radio terbaik 30 global tu. Jadi ini juga julung kali di Zon Utara ni kita gabungkan seni warisan dengan Kedah, Mutiara, Perlis, Perak dan juga Langkawi FM. Sekali di bawah satu bumbung berada di Auditorium Perak FM. Jadi kita bertujuan kita nak angkat budaya kita ni, kita nak angkat seni kita ni. Jadi warisan tu jangan ditinggal waris saja. Jadi kita kena angkat warisan tu supaya kita tidak melupakan itulah akar kita. Yang paling penting akar kita itulah generasi ke generasi yang kita kena angkat pada kemudian hari ini. Jadi jomlah kita datang beramai-ramai malam ni di Auditorium Perak FM. Kita saksikan sendiri di hadapan mata kita persembahan seni warisan Zon Utara yang kaya dengan pelbagai seni suara, seni tarian, gerak dan juga gerak tari yang akan dipersembahkan. Dan jadi di sinilah ruang untuk kita sama-sama mensaksikan. Jadi kita akan bermula siaran menerusi RTM Clip dan juga media sosial Perak FM dan juga Mutiara, Perlis, Perak dan Langkawi dan juga Kedah. Tapi dalam masa yang sama, kalau nak lebih seronok, kita datang ke sini. Kita tengok saksi depan mata, kita boleh ambil gambar, kita boleh ambil video dan kita boleh selfie ataupun wifi. Saya sekarang ni berada di Auditorium Perak FM. Saya sedang menyaksikan seni warisan. Kemudian post dalam media sosial tag Perak FM. Terima kasih DJ Bos, terima kasih Kak Dana juga petang ni. Terima kasih untuk semua yang terus mendengarkan Perak FM. Jadi terus je layan Perak FM semestinya untuk Koma Raja.